Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan anjuran Masjid Ibn Abbas, Taman Ibu Kota, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 340, pendapat ulama. Pendapat ulama berkaitan tentang apa? Tentang isu kedudukan kedua-dua ibu bapa Nabi, ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam apabila ada umat Islam sendiri yang berpegang bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW kata mereka adalah tergolong dari kalangan ahli neraka. Jadi ini menimbulkan tanda soal dalam fikiran kita. Maka Ustaz Mahdi masukkan di sini memberitahu bahawa ibu bapa Nabi SAW mereka ini tidak diazab berdasarkan dalil ayat suci Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tidaklah kami itu mengazabkan, yakni sesuatu kaum sehinggalah kami bangkitkan Rasul. Jadi ibu bapa Nabi SAW mereka hidup dalam satu zaman yang belum dibangkitkan lagi Rasul. Maka berdasarkan ayat suci Al-Quran ini mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdasarkan ayat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 219, wa taqallubaka fis sajidin, iaitu kamu itu bergerak antara orang-orang yang sujud. Apa maksudnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat tersebut, iaitu perpindahan benih dari sulbi seorang nabi ke sulbi nabi seterusnya, ke dalam sulbi daripada kalangan para sajidin, yakni orang yang sujud hal keadaan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dilahirkan daripada benih insan-insan yang beriman dan yang sujud, yakni mendirikan solat
di kalangan zuriat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya telah menggunakan dalil ini untuk mengatakan bahawa ayahanda dan bonda Nabi SAW serta seluruh nenek moyang Nabi SAW termasuk di kalangan orang yang beriman. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW baginda memberitahu, Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk, lalu Allah menjadikan aku ini dari yang sepaling baik di kalangan makhluk. Min khairi qarnihim, yang paling baik daripada kurunnya. Summa takhayyaral qabaila fajalani min khairi qabilatin. Kemudian Allah memilih dari kabilah itu dan menjadikan aku ini daripada kabilah yang terbaik. Summa takhayyaral buyuta fajalani min khairi buyutihim. Kemudian Allah Ta'ala memilih daripada kalangan keluarga-keluarga kabilah tersebut, lalu memilih keluarga yang terbaik. Fa'ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Maka saya Allah jadikan terbaik di kalangan mereka dan terbaik daripada segi keluarga. Jadi dalil-dalil ini secara keseluruhan menunjukkan bahawa dua ibu bapa Nabi SAW bukanlah tergolong dari ahli neraka sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian. Baik, sekarang kita sampai kepada pendapat ulama Darul Ifta Al-Misriyah, pusat fatwa negeri Mesir, telah mengeluarkan fatwa bahawa kedua-dua orang tua, yakni ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan orang yang syirik, bukan musyrik, bukan kafir, dan mereka selamat yakni dari api neraka. Mereka bukan ahli neraka dalam fatwa yang bernombor 2623 disebutkan Al-qawlu binajati abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal qawlul haq alladhi istaqarrat alaihi kalimatul mazahibil islamiyyatil matbu'ah. Pegangan yang berpegang bahawa kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka termasuk golongan yang selamat, bukan ahli neraka. Itulah pandangan yang benar, yang telah tetap pegangan itu mengikut mazhab-mazhab yang diikuti. Wa huwa qaulul muhaqqiqin min ulama'il muslimina salafan wa khalafa. Dan pandangan inilah yang menjadi pegangan ulama-ulama yang tahqiq, yang mantap ilmu mereka di kalangan ulama orang Islam, baik ulama generasi dahulu maupun ulama generasi yang kemuliaan, ya. Salaf dan khalaf, kedua-duanya mengikut kepada pandangan ini. Wa huwa alladhi in aqadat alaihi kalimatu ulama'il azhari syarifi ibral usul. Dan inilah yang telah sepakat pegangan ulama al-Azhar al-Syarif sepanjang zaman. Wa alaihi al-fatwa bidaril ifta'il misriyah. Dan inilah juga fatwa yang dikeluarkan oleh pusat fatwa negeri Mesir. Kama haqqaqahu muftiyud diyarul misriyatil asbaq al-alama al-Syekh Muhammad Baqir al-Muti'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah diperkemaskan pandangan ini dengan jelas oleh mufti negeri Mesir yang dahulu, iaitu almarhum al-alama Syekh Muhammad Baqir al-Muti'i rahimahullah ta'ala. Wallati zukira fiha anna man za'ama anna abawail Mustafa sallallahu alaihi wasallam laisa min ahli iman qad akhta'a khata'an bayyina ya'samu wa yadkhulu bihi fi man ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam fatwa itu bahawa barang siapa yang mendakwa bahawa kedua-dua ibu bapa Al-Mustafa, yakni Nabi SAW, bukan di kalangan orang yang beriman. Dalam fatwa itu sebut, kalau ada orang mendakwa bahawa ibu bapa Nabi SAW kafir, bukan orang yang beriman, maka orang itu telah melakukan kesalahan yang jelas. Dan bahkan orang itu berdosa dan tergolong di kalangan orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Walakin la yuhkamu alaihi bil kufri.
Tapi tidaklah sampai dihukum orang itu jadi kafir, tidak. Kenapa? Sedangkan dia salah dalam isu ini. Kerana li'anna al-mas'alata laysat min daruriyatid din allati yajibu 'ala al-mukallafi tafsiluha. Kerana masalah tentang kedua ibu bapa Nabi SAW ini bukanlah termasuk perkara-perkara asas agama yang wajib ke atas setiap mukallaf untuk tahu perinciannya, tak. Jadi kalau tersilap di situ, paling-paling dia mendatangkan dosa. Ya, tidak sampai orang itu terkeluar dari Islam, tidak. Hadha huwal haqqul ladzi taqtadihi an-nusus wa 'alaihi al-muhaqqiquna minal ulama. Dan inilah dia kebenaran yang ditunjukkan oleh nas-nas dalil Quran dan hadis, dan inilah yang dipegang oleh ulama-ulama yang mantap ilmu mereka dalam bidang agama. Salaka ulama ummati fi isbati hadzal qawli iddatatur. Adapun dalam mereka menetapkan pandangan ini bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW tergolong daripada golongan yang selamat, bukan yang masuk neraka. Jadi untuk sampai kepada kesimpulan itu, mereka mengikut beberapa jalan, tapi kesimpulan sama. Ya, tapi cara sampai kepada kesimpulan itu ada beberapa jalan. Ahammuha, yang paling penting sekali yang dipegang oleh para alim ulama, dalam mereka mengatakan bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW itu selamat, bukan ahli neraka, anna mautahuma kana qabla al-bi'sati, bahawa kewafatan kedua-duanya itu adalah sebelum daripada Nabi SAW dibangkitkan sebagai Rasul. Ini yang paling penting sekali, yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama. Wa man mata wa lam tablughu da'watu kana najian. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan tidak sampai dakwah risalah Nabi SAW kepada dia, maka orang itu selamat daripada azab api neraka. Mana dalil? Biqaulihi ta'ala, berdasarkan ayat suci Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami itu mengazabkan sehinggalah kami mengutuskan Rasul. Selepas diutuskan Rasul, masih tidak beriman, baru kena azab. Tapi meninggal dunia, Rasul belum diutuskan lagi. Macam itu Allah tidak azab. Wa annahuma kana 'alal hanifiyyati samhah. Dan kedua-duanya itu bukan penyembah berhala, tapi kekal dengan agama yang tauhid yang diwarisi daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan berpindahnya kamu, yakni dalam bentuk janin, dalam bentuk benih, di kalangan orang-orang yang sujud, yakni orang-orang yang beriman. Fa wajaba alla yakuna ahadun min ajdadihi sallallahu alaihi wasallam musyrikan, maka pastilah tidak ada seorang pun di kalangan nenek moyang baginda SAW itu orang yang musyrik, kerana Allah menyebut mereka ni adalah sajidin, yakni orang yang melakukan ibadah solat mengikut sebagaimana syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa anna Allah Ta'ala ahyahuma li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Dan mengikut satu jalan yang lain, bahawa Allah Ta'ala menghidupkan kedua-duanya selepas daripada meninggal dunia, khusus untuk Nabi SAW, fa'amana bihi, lalu kedua-duanya beriman dengan dakwah risalah. Mana dalil? Wahtajju li zalika bi ahadits tartaqi bi majmu'iha ilal hasan. Mereka berhujah dengan beberapa riwayat hadis yang mana kalau secara satu persatu tak kuat, hadis tu dinilai tak kuat satu persatu. Tapi bila dikumpulkan secara keseluruhan, maka naik darajahnya kepada hadis yang hasan, boleh dijadikan sandaran.
Amma hadis, bagaimana pula hadis yang satu lagi? Apa dia? Iaitu Nabi SAW bersabda, Inna abi wa abaka finnar. Nabi SAW bersabda kepada seseorang, sesungguhnya abi, bapa aku, wa abaka, dan bapa kamu, finnar, mereka dalam neraka. Itu macam mana? Kan itu menunjukkan bahawa bapa Nabi SAW masuk neraka. Lalu dijawab, faqad hakama alaihi jama'atun minan nuqadi bisyudzur. Telah menilai sekumpulan daripada pengkritik hadis, penilai-penilai hadis ini sebagai hadis yang syaz. Aw anna rawi rawahu bil makna fa khalaqa fihi. Dan bahawa perawi itu meriwayatkan dengan makna. Sebab biasa juga orang tu menceritakan kalam orang lain, dia tak cerita quote sebiji-sebiji, tetapi dia cerita apa yang dia faham. Lalu dia tersilap. Wasawabu, yang sebenarnya adalah riwayat, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Ini riwayat yang sebenar, iaitu apabila kamu itu lalu di sisi kuburan orang kafir, maka berilah perkhabaran kepada dia dengan balasan api neraka. Falyattaqillaha ulaikal adiya'u wal yakhshawil la'nahu wa idza'a habibihi sallallahu alaihi wasallam al-mustawjibi lil'ani fa'ilihi. Maka hendaklah orang-orang yang mendakwa demikian, yang beria nak menerakakan ibu bapa Nabi SAW, hendaklah dia itu takut kepada Allah Ta'ala dan takut akan laknatnya. Kenapa pula jadi laknat? Kerana kata-kata dia itu mengandungi izah, menyakiti kepada Nabi SAW. Jadi menyakiti Nabi SAW itu membawa kepada laknat kepada orang yang melakukan. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا مَعَ مَزِيدٍ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ مَقَامِ حَضْرَةِ النَّبِي SAW. Dan hendaklah mereka tahu bahawa tidak sepatutnya mereka itu berbincang masalah ini kecuali dengan mementingkan adab kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita boleh contohi sikap Nabi SAW sendiri, kita semua tahu bahawa Abu Jahal adalah musuh, antara musuh nombor satu yang memusuhi Nabi SAW, yang selalu menyakiti Nabi SAW, bahkan berperang melawan Nabi SAW, bercita-cita nak membunuh Nabi SAW, tetapi dia yang terbunuh. Jadi sangat logik kalau orang Islam menyebut Abu Jahal ini dengan sebutan yang tak elok. Kerana jelas dia mati kafir. Jelas dia ini memusuhi Nabi SAW. Bahkan dia digelar Fir'aun hazihil ummah. Fir'aun umat Nabi, Abu Jahal. Jadi kalau nak disebut dengan buruk pun logik. Tapi setelah anak Abu Jahal, iaitu Ikrimah, memeluk agama Islam, jadi sahabat Nabi SAW melarang para sahabat daripada menyebut dengan buruk kepada Abu Jahal. Bukan kerana Abu Jahal tak layak disebut secara buruk, tapi kerana tak nak mengguris hati anak dia. Maklumlah, ya, anak dengan ayah, seburuk-buruk ayah dia pun masih ayah dia. Dia akan rasa tersakiti kalau ayahnya itu disebut secara buruk. Apatah lagi kalau kita itu sampai memastikan bapa Nabi SAW sebagai ahli neraka, dibimbangi orang itu telah menyakiti Nabi SAW, dan menyakiti Nabi SAW ini menjemput laknat kepada orang tersebut. Jadi kena hati-hati. Paling-paling kalau kita pun tengok ini dalil nampak macam ini dalil nampak macam lain, ya, kita serah pada Allah. Ya, bukan tugas kita nak
memutuskan nak masuk neraka, masuk syurga ni, kita serah pada Allah Ta'ala dan kita jaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Jawharatit Tauhid menyebutkan, Idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'ala ar-rajihi, apabila kamu tahu bahawa golongan ahlul fatrah ini golongan yang hidup antara diutuskan para rasul, jadi terputus mereka hidup tu tak ada rasul yang menyampaikan dakwah. Mereka ini najun, mengikut pendapat yang kuat, mereka ini selamat, mereka tak masuk neraka. Bila kamu tahu ini, hakikat ini, alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani liqaunihima min ahli fatrah. Maka kamu tahu bahawa kedua-dua ibu bapa baginda sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya selamat, tak masuk neraka kerana kedua-duanya itu termasuk ahlul fatrah. Bal jami'u abai sallallahu alaihi wasallam wa ummahatuhu najuna wa mahkumun bi imanihim lam yadkhulhum kufrun. Bahkan keseluruhan nenek moyang Nabi SAW, lelaki dan perempuan, termasuk golongan yang selamat dan dihukumkan mereka itu sebagai orang yang beriman dan tidak masuk kepada mereka itu kekufuran. Baik, macam mana pula dengan dalil-dalil yang seolahnya menunjukkan sebaliknya? Jadi ada orang kata tak, saya tak terima. Saya tetap nak kata ibu bapa Nabi SAW ahli neraka, kata dia. Kenapa? Kerana dia kata berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhalli wastazantuhu an azura qabraha fa azinali. Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampun buat ibuku, lalu tidak diizinkan buat aku. Dan aku telah memohon izin bahawa aku menziarahi kuburannya, lalu diizinkan buat aku. Jadi dijawab bahawa sepadan yang ada dalam hadis ini adalah tidak ada keizinan untuk memohon ampun. Bukan satu sebutan yang jelas bahawa ibu Nabi SAW termasuk dalam ahli neraka. Bahkan secara umumnya orang Islam itu disuruh menziarahi kepada kuburan sesama Islam. Dibenarkan Nabi SAW ziarah kepada kuburan ibunya, menunjukkan bahawa ibunya bukan musyrik. Ini jawapannya kepada persoalan yang ditimbulkan. Lalu soalan yang kedua, okey, itu satu riwayat. Riwayat yang lain daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga hadis riwayat Imam Muslim. Inna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, di manakah ayah saya? Qala finnar. Lalu Nabi SAW menjawab, di dalam neraka. Falamma qafa, apabila lelaki itu bila dengar jawapan itu, dia pun berpaling untuk pergi. Lalu Nabi SAW menambah lagi, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapaku dan bapa kamu dalam neraka. Ini kan menunjukkan bapa Nabi SAW masuk neraka. Baik, jawapan. Pertama, ada riwayat yang lain. Tadi melalui jalan Hamad. Ada riwayat lain melalui jalan Muammar. Tak ada pun lafaz inna abi wa abaka finnar. Jadi lafaz umpama itu ada pertikaian di kalangan perawi. Ada perawi yang menyebut perkataan itu, ada perawi yang tidak menyebutnya. Lalu riwayat yang melalui jalan Muammar ini yang tidak ada lafaz yang mengatakan bapaku itu dalam neraka adalah seorang yang lebih terpelihara hafazannya, dan dari segi kritikan itu tidak menerima sebarang kritikan daripada ulama jarah dan ta'dil. Kedua-dua
Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihimah sepakat mengiktiraf riwayat daripada Muammar, sedangkan Hammad hanya diiktiraf oleh Imam Muslim. Jadi bila berbeza dua riwayat ini, riwayat jalur Muammar itu lebih diyakini. Hadis ini hadis ini dimansuhkan oleh riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Dibaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj qultu qad zakara Ibnu Shahin fi kitab an-nasikh wal mansukh anna hadzal hadits wa nahwahu mansukhun bil hadits ihya'iha hatta amanat bihi wa raddaha Allah wa zalika fi hajjatil wada'. Bahawa hadis ini dan hadis yang seumpamanya terbatal dengan hadis yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala telah menghidupkan keduanya, menghidupkan beliau, ibunya, hatta sehinggalah dia beriman dengannya. Kemudian itu berlaku pada haji wada'. Ataupun sekiranya kita katakan riwayat ini memang ada, memang ada disebut inna abi wa abaka finnar, maka pernyataan ini sebenarnya lebih kepada untuk memujuk hati orang tadi. Ya, orang tadi dia macam kecewa lah bila tahu ayahnya dalam neraka. Ya, jadi bila disebut abi oleh Nabi SAW, dia rasa jadi senasib lah, rasa ringan lah, rasa kecewa dia tadi. Sedangkan abi dalam bahasa Arab boleh juga bermakna bapa saudara ataupun datuk. Ya, istilah bapa di kalangan orang Arab kadang-kadang menunjuk kepada pakcik ataupun menunjuk kepada datuk, disebut sebagai bapa. Jadi pakcik Nabi SAW memang ada yang ahli neraka. Antara yang jelas adalah Abu Lahab, tabat syada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Demikian juga Abu Talib tidak mengucap. Ya. Jadi ini adalah cara berdakwah Nabi SAW supaya A'rabi tadi lembut hatinya, tidak murtad dan sebagainya, kerana kecewa bila mengetahui bahawa ayahnya itu seorang yang tidak beriman, maka tempatnya dalam neraka. Jadi secara keseluruhan mengambil dalil daripada ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW termasuk di kalangan orang yang selamat, bukan ahli neraka, maka lebih selamat untuk kita itu tidak terjerumus, tidak terlampau cepat untuk mengatakan bahawa kedua-duanya adalah ahli neraka. Paling tidak kita serahkan, kita kata wallahu alam, Allah lebih tahu tentang makhluk dia, siapakah ahli syurga, siapakah ahli neraka. Tapi pandangan ulama mengatakan mereka adalah ahli syurga. Risalah dan kitab khusus, kalau orang yang nak lebih tahu, lebih mendalam lagi tentang isu ini, Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala menulis 6 risalah, tesis ataupun artikel tentang keimanan kedua-dua orang tua Nabi SAW, termasuklah Ad-Darajah Al-Munifah fi Aba Asy-Syarifah, kemudian At-Ta'zim wal Minnah fi Anna Abawai Al-Mustafa fil Jannah, Nasrul Alamain Al-Munifain fi Ahya Al-Bawain Asy-Syarifain, Masalik Al-Hunafa fi Najati Walidal Mustafa, As-Subulul Jalilah fil Aba'il Aliyah, Al-Maqamah As-Sudusiyah fil Aba' Asy-Syarifah Al-Mustafawiyah. Jadi kalau orang yang nak tahu lebih lanjut, boleh dia itu merujuk kepada kitab-kitab ini, dan ditulis oleh ulama-ulama yang lain juga. Ada lebih kurang 10 kitab yang disenaraikan oleh Ustaz Muhaddin dalam buku ini. Tapi memadailah untuk kita orang awam ini, kita tahu dalam masalah ini tak boleh kita itu sebenarnya memastikan bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW itu adalah ahli neraka. Itu sangat berbahaya. Baik, selesai.
Kemudian Ustaz Mahdi masuk kepada membincangkan tentang kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kemuliaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di zaman kita ni sudah ada gerakan ataupun propaganda untuk menyemai kebencian kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan, apakah kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah SAW? Dijawab di sini, hukum mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah fardu, wajib. Maknanya bukan semestinya orang tu kasih pada keluarga Nabi berarti orang tu ni Syiah lah ni. Dia angkat-angkat, dia muliakan keluarga Nabi ni, ni Syiah. Bukan. Memuliakan keluarga Nabi SAW itu adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Syiah jadi Syiah bukan sebab dia muliakan keluarga Nabi. Tak ada masalah. Tetapi Syiah jadi Syiah kerana dia menghina dan membenci kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dengan propaganda alasan kononnya cinta kepada keluarga Nabi. Itu tak betul. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita kasih pada keluarga Nabi dan dalam masa yang sama kita hormat dan sayang kepada sahabat-sahabat Nabi. Para ulama mengatakan bahawa termasuk antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah mereka mencintai Ahlul Bait Nabi SAW. Kalau sampai benci pada keluarga Nabi, ada kebimbangan, ada sekurang-kurangnya ada penyakit dalam hati mereka. Sebab orang bila dia kasih pada seseorang, biasanya dia juga akan kasih pada keluarga orang tu. Kita misalnya kalau pernah berguru dengan seorang ulama, anak kepada ulama itu pun kita hormat. Walaupun anak dia orang biasa, anak dia bukan ulama, yang ulama ayahnya. Tapi oleh kerana kita hormat pada ayah dia, hormat itu melimpah juga pada zuriat keturunan dia. Jadi kalau dia sampai benci pada keluarga Nabi SAW, tak betul. Tapi ada orang kata, keluarga Nabi pun ada juga yang buat silap. Bukan baik belaka keluarga Nabi ni. Ada yang perangai tak elok. Maka kita jawab, memang kerana yang maksum Nabi. Kita kena faham yang itu dulu. Yang Allah pelihara daripada dosa dan kesalahan adalah Nabi SAW. Adapun keturunan Nabi ataupun hatta sahabat Nabi tidak maksum. Bila kata tidak maksum, memang boleh berlaku salah dan silap. Cuma salah dan silap oleh mereka tidak memberi satu justifikasi untuk kita membenci mereka. Silakan kita tolak kesalahan mereka, silakan nak kritik, nak tegur dan sebagainya, tetapi jangan membenci kepada mereka. Sebagai contoh yang paling mudah, kalaulah kita diuji dengan kita punya anak yang buat benda-benda yang tak betul, tak ikut ajaran Islam, mungkin tak semayang, suka buat maksiat, tapi pasti kita tak akan benci pada anak kita. Cuma kita benci dengan keadaan dia tu. Kita sentiasa berdoa, moga-moga Allah ubahlah. Janganlah dia berpanjangan keadaan macam tu. Bagilah dia jadi orang yang solat. Bagilah dia boleh tinggal maksiat. Kan macam tu. Maka lebih aula kita itu dengan keturunan Nabi SAW untuk kita bersikap demikian. Sebab kita dituntut kasih kepada Nabi lebih pada kita kasih diri sendiri. Berarti kita juga kasih pada keluarga Nabi sepatutnya lebih daripada kita kasih keluarga kita sendiri. Kalau dengan keluarga kita pun kita sekadar membenci kesalahan dia, tidak sampai membenci batang tubuh dia, demikianlah dengan keluarga Nabi SAW. Bahkan para sahabat juga termasuk golongan yang paling memuliakan Nabi SAW. Nanti insya-Allah ya kita akan lihat dalil yang dipegang oleh para ulama di dalam memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu min syamsika abadan abada.
Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.